jo. Ditanam dak botan rondap tu bang. Tujuan ekor sudah plastik sudahnya. Saya tinggal panen je kan. Bang. Ya. Ini untuk jauh nah dulu dia baca gue. Ini sakit dah. Cagar tuan. Cari lah orang kena siaran nombor di jauhnya. Panik ini. Sakit lah. Cari. Cari lah. Kaki dan sakit dah. Salah dia suguhnya. Anak dia suguhan. Anak dia tak tahu. Kau mau apa ye? Ini lagi dia suguhan. Ini nak muat. Salah kena muat ya. Tang tu ang ngecek peldi dia namanya dumpuknya. Kita tanya ke peldi dia kena nomor ya. Peldi dia. Kaya lomak beko ko. Alah cari peldi ya. Kini dia. Ayah terus gue. Pen. Anti pulang lu Pel. Anti pulang lu. Mak. Anti pulang lu. Nang ko, Mak. Ini nomor nak tolong saya. Tolong mangga ko. Rumput jadi. Kok ada porak tadi ya. Nak kaki sakit ah. Poruk lah tekan tuak lah. Awak dari porak lah, Mak. Tolong dan Pel de payaon ni dia. Jadi, Mak, tunggu saya Mak di rumah. Dan tolong aja Mak beko. Di payaon ni lah dia. Tolong dan tekan di ponik kaki dia nak. Poruk lah tekan tuak lah. Tolong dan di. Pokak Mak nama tu. Nak terdongah awak ngecek dari tadi. Tadi. Dan tolong Mak beko. Pulang-pulang lah. Ni lah. Kau dia boleh gulu-gulu 5 buah lah. Tu janji tu. Adi, 5 buah. Dah. Lah. Dan pulang di. Tolong nanti di. Adi. Pau dan tekan tu ah. Dah. Peldi nak mulai kena alu. Sudah berompi nak mulai. Cak lanjut ni sekolah. Deh, dia lepan ni nak jalannya. Ini barang alunnya habis lah. Yang parit kita lah. Cuba bang, baru mancik bang. Kau yang terakhir ke? Kok laku ke? Proyek godang lah menunggu di rumah ke kecek si bos. Mantap kali bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ada orang rumah dah? Oi, ang kecil nantu den. Mengang. Ni biko dah awak akan menjual barang-barang kau. Kau ni usiang di rumah. Awak sebagai menjojo menggali barang, sales namanya, sales. Tahu den soles untuk makan lah gorengan lah. Soles dah. Awak sebagai sales, sales. Mak, dah siap, Mak. Sudah tu. Siap, Mak. Tapi, sia-sia lah ikut tukang soles ni. Tukang soles dah, tukang soles. Soles-soles ada ke, Mak? Rumah dah. Awak akan menjual barang, sales elektronik namanya. Barang apa yang kau dah jual? Rumah dah menjual barang elektronik. Aduh, speaker, HP, DLL. Ansia lah kini sonda dia. Sales dah, sales. Oh, duduk lu dah. Soalnya dan barang yang ada jual tu lah. Nah, yang iko apa nama dah? Bisa untuk selfie-selfie jauh bini di rumah. Kalau yang iko speaker bisa untuk musik. Ambil lah sado dah. Kan ambil saja nyo kan dah. Nak membayar kan. Tapi dia membayar lah, dia lalo dah. Kak berdua saja ambil apa Mak? Dek awak speaker untuk mendengar logo pas mengurus padi. Barah. Apa lah dan ambil? Kan lebih bisa dan selfie-selfie serang ambil umpik dah. Ancak itu Mak. Tinggal saya sado dah. Piti jalan sudah nak ada dah. Besok lah ada piti. Besok dia punya di belakang dan.
Besok lah ada PT. Besok dan jopik PT ya. Jadi besok nanti lah besok dah. Besok ada nak game BT besok. Dah. Jangan payah lu barang tinggal juga. Tidak. Dah, makasih banyak dah. Sama-sama. Dia, kita yang pakak tu. Dah tu tanya kamu ada. Kau dah. Awak kan minta PT. Ini belanja ke awak petang. Awak kan sebagai sales elektronik. Yang dibelinya speaker sama HP. Aduh rasul dah. Ku ada tahu nak dah. Boleh bayar dah. Barang tu awak tinggal di rumah Iko. Totalnya 1.300.500 rupiah. Kerap dia mundur. Aduh sambil utang rojo. Ini saya dah. Iko, nya. Bakal luar lah bit dia lah diang dah. Kecek tak takut dah. Hold me close till I get out. Oh, dan lucu. Tak ada. Kamu nak menyanyi yang namanya. Tapi kamu nak